Seterusnya, anda right klik dan tekan layer. Pilih show layers. Di panel sebelah kiri anda ditunjukkan layers di dalam page ini. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, layers ialah aturan. Aturan tentang apa? Tentang siapa di depan dan siapa di belakang. Bila anda pandang page ini, anda boleh lihat gambar yang anda nampak hanyalah rumah kampung. Kerana rumah kampung berada di depan dan di dalam konsep layers, rumah ini berada di layers paling atas. Kita seret gambar rumah kampung ini ke tepi sikit dan anda mendapati di belakangnya ada Spiderman. Bila kita seret Spiderman ke rumah kampung, Spiderman itu masuk ke belakang gambar rumah kampung. Ini adalah kerana layers ataupun aturannya rumah kampung adalah paling depan dan imej kedua ialah Spiderman. Bila kita lihat di susunan layers ini, anda boleh lihat rumah kampung kedua Spiderman. Dan bila kita gerakkan Spiderman ke tepi, kita klik ke dalam ni dan kita dapati padang berada di belakang Spiderman. Macam mana kita tahu padang berada di belakang Spiderman? Anda klik dan seret dia ke Spiderman. Macam mana anda seret sekalipun, Spiderman tetap di depan. Kerana apabila anda rujuk layer ini, padang adalah layer ketiga selepas Spiderman. Walau macam mana anda gerakkan padang ini tidak boleh menutupi gambar Spiderman. Kerana layernya berada di belakang layer Spiderman. Dan begitulah juga dengan imej harimau. Anda gerakkan ke mana-mana, tak kira anda pergi ke rumah kampung, ke Spiderman ataupun ke padang, harimau tetap berada di belakang. Kerana layer harimau adalah layer terakhir sebelum layer page. Kita sambung penjelasan ini di video berikutnya.